Hello guys, good morning to all of you. Sekarang ni Om Bin on the way guys, nak pergi SKS Pavilion Mall. Kira mall baru yang baru dibuka di Johor Bahru. So mall tu atasnya ada hotel Sheraton guys. So pada korang yang kaya-kaya, bolehlah menghinap dekat atasnya. Lepas tu bawahnya korang boleh shopping mall. So nanti kita tengok guys seperti apa kawasan dia. Om Bin ni on the way, tapi sedikit kesesakan lah. Biasalah, kota metropolitan. Okay guys, sebenarnya guys Om Bin dah lama juga tak buat video untuk Johor Bahru. Dah lebih setahun juga tak buat. So kali ni kita buatlah perjalanan Om Bin nak ke shopping mall terbaru di Johor Bahru. Okay, yang depan ni guys, dia Green Tree kalau tak silap. Hotel terbaru juga di Permas Jaya. Dia pun kira on the way dah nak siap ke? Dah siap. Dah siap kot. Tu cantik kan hotel dia. Ni kawasan Permas Jaya. So pada korang orang-orang Permas Jaya, nanti korang komen-komen lah kat bawah. Tu Green Tree Hotel. Tak, dia berdekat, sebelahnya tu Renaissance Hotel. Dia dua berdekat kat situ. Okay, so Om Bin bawa lah slow-slow je guys, tak payah laju-laju. So guys, yang sebelah kiri kita ni dia padang golf. Jadi pada korang yang kaya raya tu, bolehlah main-main golf kat sini. Dekat Johor Bahru ni guys, banyak tempat-tempat golf dia. Dekat tempat Om Bin pun ada satu. Okay, so kita dah nampak sebahagian Johor Bahru kita. So ni kita akan naik jembatan Permas Jaya. Wah, keren. So itu guys, yang tak jauh daripada bangunan putih tu, itulah kawasan situ, Sheraton. Tu guys, itulah Sheraton. So yang ni guys, Astaka Padu. Ini ada Astaka Padu A dan B. Dia sekarang ni kira gedung yang tertinggi di Johor Bahru. Dia ada dua guys, sebelah menyebelah. Ni Capri gitu. Ni Astaka Padu. So Om Bin nak bawa kau orang lagai jalan-jalan. Ada kau orang yang mungkin belum pernah datang Johor. Ni bangunannya. So alhamdulillah guys, kita dah sampai tu. Okay guys, kita dah sampai. So guys, Om Bin dah sampai ni Sheraton Johor Bahru. Atasnya guys Hotel Sheraton, bawahnya tu mall. Okay, so kita masuk sini. Ni lift dia guys. Luas juga guys. Wah, so guys macam tu guys, keluar daripada lift terus dia nampak macam ni. Itu terus ke toilet dia sana. Cantik dia punya ni. Tu ambil kau. Wah, ini mall baru guys.
Katanya cantik. Mall atasnya apa dipanggil, Hotel Sheraton. Oh, kiranya masih baru kawasan ini. Tak tahulah bila dibuka. Cantik juga kawasan dia, macam mall-mall mewah gitu juga kawasan dia. Tapi sebelum tu kita nak pergi toilet dulu. Tu lift yang Om Bin naik tadi. So daripada lift tu terus ke toilet. Tu toilet dia. Cantik tak guys? Keren. Tu toilet dia. Abaikan je Om Bin. Abaikan je. Cantik juga hotel bilik dia. Bilik toilet dia. So Om Bin dah dalam ni. Ada. Okay, comel. Okay. Macam mana nak ambilnya? Okay. Wah. Keren. Dia automatic guys. Automatic kat situ terus dia naik. Wah, terlalu bersih tempatnya. Keren. Itu rambut Om Bin guys. Om Bin dah lama tak potong rambut. Okay lah. Yang penting Om Bin tak kisah. Yang penting Om Bin sehat sekarang, kan? So kita try. Wah, air dia macam Om Bin orang kampung ni guys. Kira jakun sikit kalau datang mall. Tengok je. Dulu Om Bin tak pandai guys. Om Bin dah pusing semua ni mana rupanya macam ni je. Maklumlah Om Bin orang kampung, orang miskin. Oh, rupanya ada ni guys tempat duduk ni. Boleh kita duduk sini. Wah, duduk keren pula. Siap boleh duduk guys kawasan sini. Itu untuk lelaki, anak untuk perempuan. Okay guys, Om Bin ada dekat penjuru dia ni. So daripada sini kita boleh nampak sikit keadaan dia. Wah, ini Menara J-Land yang ni. Yang ni RTS punya station. Tu Coronation Square. Lepas tu ada landmark, ada apa lagi? Okay. Wah, pertama kali kan Om Bin datang sini untuk yang tempat Om Bin berdiri ni. So macam ni view dia tu, City Square. Keren. Sheraton. Cantik juga daripada sini maknanya. Cantik kan? Ambil kau. Kira cantik lah daripada sini untuk Johor Bahru. Walaupun tak nampak dia punya Astaka Padu. Yang cafe ni tak tahulah guys. Okey, tetap. So okey guys, Om Bin penat-penat mencari kedai Tea Garden. Rasa Om Bin dah balas guys. Tadi tu Om Bin dekat level 2. Sekarang ni Om Bin berada di B1. Kalau korang nak datang sini B1. Ini kedai mamak guys. Ada restoran Afrida. Okay. Tu. Cantik juga guys tu. Restoran Afrida dalam SKS Mall ni.
tu dia punya tanda. Kan? Ini sejarah-sejarah dia. Keren. Dia tak jauh daripada sini guys. Ada. Tadi tu kononnya Om Bin daripada rumah Om Bin the plan nak pergi Tea Garden, atau kalau di luar tu kebanyakan orang panggil Kubanca. Tapi dah penat. Om Bin pergi level 2 tak ada ni. Rupanya bila Om Bin baca dekat B1, disebabkan guys dah pukul 9, jadi Om Bin nampak kedai mamak ni dalam mall ni. Om Bin minum je lah tu, teh tarik. Ni teh tarik. Kalau korang yang jenis badan tak tahan, jangan minum guys sangat selalu, sebab ni kencing manis punya. Tapi okey lah, kalau yang penting korang bersenam, jaga kesihatan. Okay, minumnya sekali-sekala je. Tapi kalau badan korang yang jenis register, tak apa, minum hari-hari. Macam ada kawan saya tu, dia minum hari-hari ni guys, sebab gula dia sentiasa okey. Sebab badan manusia tu bukan semuanya sama. So guys, inilah roti telurnya. Ada cantik tak? Lepas tu ada kuah kari. So inilah sarapan pagi Om Bin hari ni. Telur tu guys, korang kena makan. Sebab kalau korang pesakit kencing manis atau diabetes, atau kawan-kawan kita di Indonesia panggil sakit gula, korang kena ni guys, makan telur. Korang kena kurangkan nasi, karbo. Tapi ini okey lah, sepadan lah, sebab roti satu dengan telur dia dicampur. Kari, teh kosong tanpa gula ya. Tak mau guys ada gula, supaya korang sehat. Okay dah, Om Bin sarapan dulu. Astaga guys, punyalah Om Bin mencari guys. Rupanya kat situ guys, restoran dia Kubanca. Kubanca pula tu. Tea Garden. Sekejap tu tu. Tea Garden dia. Rupanya kat situ guys. Ni. Tu. Tea Garden, rupanya kat situ. So kira Om Bin dah salah lah. Ni ada Village Grocer.